Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah, pujian dan syukur kita kehadrat Allah yang sentiasa memberikan kesihatan yang baik kepada kita, memberikan kita dengan ruang waktu yang baik untuk kita terus menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ruang waktu peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, kita tidak mensia-siakannya dengan membiarkan ia berlalu pergi begitu sahaja sehinggalah kita tiba sampai di penghujung usia kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita kosong dan kita kehilangan kasih dan mahabbah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita isikan ruang waktu kita, masa kita yang ada ini, yang walaupun sesibuk manapun kita, jangan sampai kita melupakan dengan ibadah, jangan sampai kita melupakan dengan majlis ilmu, dengan majlis zikir, majlis salawat, dan juga apa saja yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa saja tuan-tuan yang boleh membawa kita ini dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk mendapatkannya. Dan kita berada malam ini di dalam majlis ilmu, kuliah ceramah agama seperti ini merupakan satu tempat, satu masa yang mudah-mudahan akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak sambung perbincangan kita berkenaan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang membicarakan tentang kesempurnaan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitab yang membicarakan tentang bentuk tubuh fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat sempurna itu, dan juga kita membicarakan tentang akhlak dan adab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang amat mulia dan terpuji. Sebab itu tidak ada satu manusia lain yang paling terpuji akhlak dan mulianya adab adalah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allah menciptakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penuh dengan kesempurnaan. Sempurna pada kejadian tubuh badan, sempurna pada akhlak dan adabnya. Wa addabani rabbi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang mendidik aku tentang adab-adab ini. Allah yang mengilhamkan aku tentang adab-adab yang mulia ini. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak lihat beberapa perkara yang berkaitan dengan adab diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak sambung sikit, kita nak sentuh balik sikit, ulang sikit tentang apa yang telah kita bincang pada minggu yang lalu, iaitu berkenaan dengan wangian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perfume yang Nabi pakai. Kemudian kita akan membicarakan tentang cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercakap, berbual, berkomunikasi. Baik. Nabi kita lihat balik sedikit berkenaan dengan wangian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tubuh diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini secara originalitinya tubuh diri Nabi itu sememangnya wangi dan harum. Walaupun kalau Nabi tidak memakai sebarang perfume, Nabi itu sudah pun harum dan wangi. Namun Nabi nak ajar kita umat-umatnya ini supaya sentiasa mengamalkan sunnah memakai wangian. Kerana wangi-wangi dan harum-harum itu adalah merupakan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun semua orang suka kepada wangi-wangian dan harum-haruman. Bahkan lebih lagi lah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baginda mengajar kita supaya kita ini berwangi-wangian. Maka sebab itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di rumahnya pun minyak wangi juga. Macam kita lah. Di rumah kita tu berbagai-bagai jenis brand minyak wangi yang kita pakai di rumah kita. Tetapi yang paling terbaik, yang paling bagus adalah daripada misk, daripada kasturi. Wangian-wangian yang asli, yang tiada campuran dengan bahan-bahan kimia dan sebagainya. Itu paling afdal, paling baik. Okay. Sayyidah, baik. Sayyidina Anas bin Malik berkata, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sakkatun yatatayyabu minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat menyimpan minyak wangi untuk baginda menggunakannya bagi berwangi-wangian. Walaupun diri Nabi itu memanglah sedia wangi, tetapi Nabi pakai juga minyak wangi nak tunjuk dengan kita, nak mengajar dengan kita, beri contoh dengan kita, sentiasalah berwangi-wangian. Nabi sentiasa berwangi-wangian sepanjang masa. Apabila nak keluar rumah, Nabi berwangian. Apabila nak ke masjid, berwangi-wangian. Bahkan lebih lagi lah di masjid ini. Masjid ini kenalah berwangi-wangian. Pasal tempat di situ berkumpulnya semua malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Malaikat-malaikat ini berhimpun, berkumpul di tempat-tempat yang mulia seperti surau dan masjid. Kenapa? Kerana situlah tempat orang menghimpunkan segala ibadah. Di situ orang nak duduk iktikaf. Di situ orang nak sembahyang. Di situ orang nak berjemaah. Situlah orang nak berzikir. Orang nak baca Quran. Di situlah orang nak berselawat. Di situlah tempat nak menenangkan jiwa dan hati, nak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Situlah malaikat-malaikat berkumpul. Untuk apa? Untuk mencari siapakah orang-orang yang berada di tempat yang mulia itu, yang mereka, yakni malaikat, nak mendoakan kepada kita. Tapi sayangnya kita tak boleh nak duduk dalam masjid, surau. Kita takut. Kita rasa macam mana? Rasa allergic nak duduk dalam surau, dalam masjid lama-lama. Tak boleh. Duduk di rumah tak apa. Rumah sedap, sas, nyaman. Ada aircon, ada sofa, ada boleh baring-baring, ada TV, ada macam-macam, ada kopi. Di masjid ni tak ada apa, Ustaz. Yang ada semata-mata ada Quran, ada orang sembahyang sunat, ada orang berzikir, ada orang pegang tasbih. Itu je lah, Ustaz. Sebab tu kita tak berapa seronok duduk di masjid. Kita seronok duduk di rumah yang tempat untuk kita tinggalkan nanti. Ujung-ujung, manakah tempat yang terakhir kita akan kunjungi sebelum pergi ke kubur kita? Masjid lah. Orang bawa kita ke masjid untuk memandikan jenazah kita, kafan jenazah kita, solat jenazah kita. Lepas tu, pergi ke kubur. Tak ada buat di rumah. Orang malas nak buat di rumah kerana keadaan tak sesuai untuk menguruskan jenazah kita. Tapi tempat tu lah yang kita sayang sekali. Kita tak boleh tinggalkan rumah kita yang cantik, yang lawa, yang besar, yang indah itu. Sehingga kan kita nak pergi surau dan masjid sekejap pun rasa sayang nak tinggal rumah. Kalau pergi ke masjid, pergi ke surau, teringat dengan rumah pula.
rumah baru, rumah besar dan sebagainya. Tuan-tuan, sayang-sayang macam mana pun rumah kita itu, tapi satu saat kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak mengambilnya kembali, Allah akan ambil sekelip mata. Tuan-tuan tengok berlaku apa berlaku di US, di Amerika, kan? Los Angeles, satu bandar terbakar. Yang terbakar tu tuan-tuan, rumah-rumah selebriti, artis-artis Hollywood besar. Rumah yang harga berbilion-bilion. Rumah yang hebat-hebat. Rumah yang besar-besar. Tapi satu saat, satu ketika Tuhan nak tunjuk dengan kita, sayang sangat dengan rumah, buat apa sampai surau masjid tak boleh pergi. Ustaz, bukan kami tak pergi surau dan masjid, pergi juga. Bila? Malam kemarin? Minggu lepas? Bulan lepas? Kita duk kira macam tu. Pasal apa? Masjid dan surau adalah tempat yang paling patutnya, paling banyak masa kita berada di situ. Seperti mana Nabi dan sahabat-sahabat memperbanyakkan masa mereka di masjid dan surau selain daripada mereka bekerja. Lain pada waktu bekerja. Habis waktu bekerja, tempat yang mereka duduk menenangkan hati dan jiwa, surau dan masjid lah. Kita tak boleh, kita rasa datang masjid ni rasa tak seronok, tak best lah, rasa macam-macam rasa lah. Rasa macam-macam. Tapi di rumah memang nyaman, seronok duduk. Boleh tengok TV macam-macam, tengok drama. Di surau, di masjid tak boleh tengok apa, tengok sebelah orang sembahyang, tengok sebelah sini orang baca Quran, tengok depan orang berzikir. Jadi kita tak senang duduk. Di rumah juga kita seronok duduk. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita rugi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ini tak dekatkan diri dengan Tuhan kita. Dekat dengan masjid, tempat berkumpul segala kebaikan di sini ni. Nak kira, kalau kita nak kira, nak listkan berapa banyak kebaikan yang ada dalam masjid, kita tak mampu, tak larat nak tengok berapa banyak yang ada di masjid ni. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan kita ini mengunjungi tempat-tempat yang mulia seperti masjid ini. Baik. Balik kepada tajuk asal kita, wangi-wangian. Nak ke surau, nak ke masjid, pakai wangi-wangi. Pakai wangi betul-betul. Sahabat Nabi berkata, kami ni apabila bersalaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bekas yang lekat di tapak tangan kami lepas bersalam dengan Nabi itu, kami merasakan, bila kami cium, merasakan seolah-olah tangan Nabi tadi itu bau keluar daripada minyak wangi. Maksudnya, tangan Nabi itu seolah-olah berada dalam minyak wangi tadi itu. Lepas tu baru bersalam dengan kami. Lekat dengan kami itu. Setengah riwayat menyebut, sahabat sebut, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kanak-kanak, menyapu tangannya di ubun kepala kanak-kanak, di pipi kanak-kanak, bau wanginya tu balik ke rumah sampai disebut riwayat sahabat sebut sampai kadang 3 hari masih bau lagi bekas tu. Bekas wangian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wangi betul. Sebab itu diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berwangi-wangian sehingga kan peluh Nabi pun wangi. Tapi tak ada, jangan kita ini, jangan siapa-siapa mendakwa yang mendakwa diri dia pun peluh dia wangi juga. Macam Nabi, janganlah. Kalau dia mendakwa dia ada memakai minyak wangi yang paling wangi sekali dalam dunia, tak apalah. Tapi kalau dia kata dia pun peluh dia pun wangi macam Nabi juga, janganlah begitu sekali. Okey, tak ada siapa-siapa yang lain melainkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya terbaca satu soalan diajukan kepada Fadilatul Syekh Datuk Zulkifli, Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan Menteri Agama kita, mantan Mufti Wilayah Persekutuan. Ada orang tanya dengan dia, Datuk,
saya ni, isteri saya ni, dia ni ada menerima sebotol minyak wangi. Diberi oleh kawan dia, kawan pejabat dia, kawan ofis dia. Dan isteri saya bagi tahu, kawan dia yang beri dekat dia ni, ini adalah minyak wangi, ini adalah asalnya daripada peluh Nabi SAW. Jadi berdapat kada sebotol, barangkali Allah nak beri rahmat kepada dia, rezekilah dia dalam dunia ni, dalam Malaysia ni seorang, dia dapat seorang. Dapat botol minyak wangi peluh Nabi, daripada peluh Nabi SAW. Jadi apa jawab Datuk Dr. Zulkifli? Katanya janganlah kita ni jangan cepat sangat percaya. Kan? Kerana apa? Kerana tidak ada riwayat-riwayat yang menceritakan sampai disimpan peluh Nabi sampai sekarang ni. Yang ada, ya Nabi tidur sedang pergi ke rumah Ummu Salamah. Nabi baring, pergi masuk waktu zuhur, waktu tengah hari, Nabi baring situ. Baring, jadi bila baring Nabi keluar keringat, keluar peluh. Jadi Ummu Salamah ambil botol, tadah peluh Nabi yang menitik itu, ambil. Nabi terkejut, Nabi terjaga. Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, yakni Ummu Salamah, aku mengambil peluh engkau ya Rasulullah yang berbau wangi ini, dicampurkan dengan wangian dalam botol minyak wangi aku, untuk aku beri keberkatan kepada anak-anak. Maksudnya gitu. Itu sajalah. Tapi tak ada lah riwayat cerita sampai sekarang disimpan peluh itu, sampai sekarang tak ada. Siapa-siapa yang mendakwa dapat peluh Nabi, wallahu alam, kita tak tahu. Okey. Special benar lah kalau dia sampai dapat peluh Nabi itu kan. Okey. Baik. Jangan sangat kita pun mudah sangat percaya macam tu. Kadang-kadang entah dia nak jual dengan kita barangkali kan. Kan? Dia bagi try dulu sebotol kecil. Lepas tu habis nanti kena belilah. Beli berapa? Beli ni kalau ikut sebotol besar tu, kami jual sip mahal lah, paling-paling 5,000 saja. Pasal ni peluh Nabi ni. Jadi kita pun, 5,000 pun tak apalah, mahal pun mahal lah. Asalkan ni memang daripada peluh Nabi original. Jadi kita pun beli. Jadi hati-hati dah juga tuan-tuan. Macam-macam zaman sekarang ni ya. Baik. Walaupun ulama menyebutkan bahwasanya tidak dikira membazir, tidak dikira orang itu membazir dengan wang ringgit dan harta dia kalau semata-mata menghabiskan duit itu beli minyak wangi. Tak kira bazir. Kerana ia merupakan sunnah Rasul yang mulia. Tak dikira membazir. Kita banyak beli pakaian, baju dalam almari dah penuh dah. Pergi mall tak boleh tengok baju baru, beli lagi. Tengok kasut baru, beli lagi. Membazirlah kita. Membazirkan harta wang ringgit. Tetapi minyak wangi tak. Minyak wangi tak dikira membazir, ulama kata. Kerana dia satu kemuliaan sunnah yang mulia daripada Nabi SAW. Beli dan pakai. Beli jangan buat hiasan lah. Beli dan pakai. Beli kemudian lepas seminggu beli yang baru, yang ni dah tak mau pakai dah, pasal rasa macam dah tak sedap, dah tak wangi dah. Yalah pasal kau dapat yang baru. Pakai dulu yang tu, habis dulu yang tu. Okey. Baik. Jadi mahal-mahal minyak wangi pun dia tidak dikira membazir. Kita membeli dengan tujuan beli dengan niat aku nak berwangi-wangian kerana sunnah Nabiku sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sunnah Nabi pakai minyak wangi, jangan tuan-tuan hanya ingat masjid je. Pergi masjid, pergi surau je tak. Nabi berwangi-wangian pada setiap waktu dan perkara. Pergi masjid, pergi surau, memakai wangian ketika nak keluar pergi berjumpa dengan orang, nak berhadapan dengan orang, nak keluar pergi ke mana, ke bandar, ke pasar dan sebagainya. Nabi sentiasa memakai wangian. Bukan masjid saja tak. Siapa-siapa yang berniat ni keluar daripada rumah, nak pergi kerja, nak pergi office dan sebagainya, niat pakai minyak wangi kerana sunnah, mengikut sunnah Rasul, dapat pahala kepada dia. Baik. Bukan hanya ke
masjid saja. Tapi kadang-kadang kita tuan-tuan pergi tempat lain pakai minyak wangi dekat nak habis botol siram. Pergi masjid tak dan pakai minyak wangi, sarung baju macam tu pakai kopiah pergi terus masjid. Kadang-kadang macam tu kita. Tak apa ustaz pergi masjid. Tak pakai minyak wangi pun tak apa, memang pergi buat ibadat dah di sana. Dah dapat pahala dah pergi masjid. Ya, tetapi kerana sunnah Rasul tu memakai di tempat yang mulia, pergi ke masjid, pakailah wangi-wangi. Okey, baik. Kita sebut dah pada minggu yang lalu, Nabi kata jangan menolak kalau orang beri kita minyak wangi, jangan menolak. Pakai, ambil. Melainkan kita dah pakai dah tadi, dah siram dah setengah botol dah, wangi dah badan kita. Lepas tu orang bagi pula, kita takut nanti dia bertembung bau, lain jadi bau kan. Maka tak apalah, kita tak ambil. Maksudnya, orang tu dia tak ada pakai minyak wangi, ataupun pakai minyak wangi dia tak berbau harum sangat, tak kuat. Jadi orang beri dengan dia, silakan ambil. Macam mana cara ambil minyak wangi? Kita dah sebut pada minggu yang lalu. Kita ulang sikit. Ada orang beri macam ni, beri tangan dia macam ni, macam tu. Tidak, kata ulama'. Nabi SAW menerima minyak wangi dengan tapak tangan baginda. Yang mulia, kanan. Boleh dua-dua, kiri dan kanan. Letak di sini, sapu di sini, dan Nabi SAW menyapu di tapak tangan baginda dan sapu sini. 1, 2, 3. Janggut. Lepas tu, ada yang lebih. Macam tu. Lepas tu barulah. Kita yang senang sekarang minyak wangi, perfume kita pakai sembuh. Jadi, semua baju je lah kan. Kita macam tu je. Yang Nabi SAW tunjukkan pada kita dengan menerima di tapak tangan. Letak di tapak tangan. Okey. Di dahi juga disebutkan. Kerana apa? Kerana dahi tempat mulia, tempat nak sujud. Macam tu Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi SAW ada disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW menjadikan minyak wangi 1/3 daripada hantaran perkahwinan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Okey, Nabi jadikan sebagai hantaran kepada Sayyidah Fatimah untuk perkahwinan beliau. Jadi tuan-tuan boleh kita buat hantaran, dan kita sekarang ni buat hantaran kasut, baju, songkok, kopiah, tudung. Jarang-jarang kita buat hantaran minyak wangi. Jadikan sebagai hantaran minyak wangi untuk perkahwinan anak-anak kita. Okey? Baik. Sehingga kan ada disebut dan riwayat sahabat itu, ada seorang sahabat anaknya nak kahwin. Jadi dia bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku di rumahku tidak mempunyai minyak wangi. Rasulullah beri kepada dia untuk diberikan kepada anaknya. Pakai, disebutkan dalam riwayat sahabat sebut seluruh rumah dia berbau wangi berkat daripada pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi SAW tidak menyukai yang busuk-busuk. Jadi Nabi SAW sentiasa memakai yang wangi-wangi, memakai harum-haruman
supaya wangi berbau harum, kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana unaji rabbi, saya ini orang yang pemohon, selalu duk pohon minta dengan siapa? Dengan Tuhan. Saya ni orang yang unaji rabbi, aku ini orang yang selalu duk minta mohon-mohon dengan Tuhan. Maksudnya orang yang selalu munajat kepada Tuhan. Maka aku sentiasa kena pakai yang wangi-wangi supaya Allah Subhanahu Wa Taala pun suka dengan aku, terima angkat doa aku, munajat aku. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga suka yang baik-baik, yang bagus-bagus, termasuk yang wangi-wangi. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tanzilu alayyal malaikah, dan aku ni sentiasa diziarahi, didatangi oleh para malaikat bertemu aku. Maka sebab itu aku sentiasa berwangi-wangian. Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berwangi-wangianlah. Mudah-mudahan malaikat rahmat sentiasa mengunjungi kita dalam rumah kita. Okey, sentiasa hadir di dalam majlis kita, masjid kita, dan majlis ilmu kita. Wangi-wangian lah. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memakai selain daripada misk, kasturi, juga disebutkan Nabi juga ada memakai ambar. Ambar jenis wangian. Kita kan pergi Mekah, pergi Madinah, ada dijual ambar tu. Okey. Sejenis ketulan apa yang berbau wangi itu. Ambar. Dan juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan faghiyah. Faghiyah ini adalah sejenis bunga inai. Wallahu alam caranya memakainya, wallahu alam tak tahu bagaimana. Ambar ini dia maksudnya apa dia? Ambergris ya. Ambergris, apa ambergris tu yang muntah yang dikeluarkan oleh ikan paus tu. Itu ambergris tu. Jadi dia memakan makanan yang jenis tumbuhan laut yang bila makan jadi simpanan di tubuh dia dan dia keluarkan yang itu yang orang kata mahal tu bila jumpa di pantai dan sebagainya. Ambergris muntahan daripada paus itu. Maksudnya ambar lah. Disebut sebagai ambar nama dia. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menggunakan ambar. Maksudnya bahan yang jenis boleh mewangikan rumah. Dia ada yang kita bakar dalam bentuk apa? Bakaran lah, bakar dan mengeluarkan asap dan mewangikan seluruh rumah. Itu juga digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi belilah, pakailah, biar berharum satu rumah kita. Supaya apa? Harum dan wangi rumah kita, maka syaitan, iblis, jin sebagainya dia tak masuklah. Iblis, syaitan ni dia tidak suka benda yang wangi-wangi, bahkan yang wangi itu wangi yang jenis disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak suka. Maka sebab tu pakailah. Sebab tu banyak kalau ustaz-ustaz kita yang pengeruqyah yang mengubati orang-orang yang dirasuki syaitan, jin dan sebagainya, mereka ini menggalakkan kita beli kasturi, pakai kasturi itu, misk. Kasturi itu sapu dekat mana-mana tempat yang boleh mewangikan orang itu supaya dapat mengelakkan daripada orang yang sentiasa dirasuki oleh jin dan sebagainya. Dia ini tidak lagi diganggu oleh jin dan sebagainya. Tuan-tuan, ibu-ibu, kalau di rumah kita itu suami-suami selalu marah-marah, pemanas tu, mana dia rasuki jin lah tu. Jadi sapu minyak kasturi di kepala dia.
Tuan-tuan, orang pemanas ni, orang suka pemarah-pemarah ni, suka sikit-sikit nak marah, sikit-sikit, silap sikit nak tumbuk, sikit-sikit nak gaduh. Dia ni, dalam diri dia, itu mudah dirasuki jin. Jadi, suka nak marah je, pemanas je. Okay, tuan-tuan. Nabi kita SAW bukan macam tu. Nabi seorang yang sangat lembut hatinya, pemaaf orangnya, dan berbudi bahasa orangnya. Tak suka tumbuk-tumbuk orang, tak suka berkelahi dengan orang, tak suka bergaduh-gaduh dengan orang, bertengkar dengan orang. Salah sikit, silap sikit, maka Nabi SAW mudah untuk memaafkan. Jangan salah sikit, orang buat salah besar dengan Nabi, lontar batu, luka Nabi, berdarah Nabi, lontarkan, siramkan dengan air kotoran, najis dan sebagainya, Nabi tak buat apa-apa pun. Kerana Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi tuan-tuan, perbanyak selalu pakai minyak wangi, kasturi khususnya, supaya kita ni tidak mudah diganggu oleh jin, iblis dan sebagainya yang sentiasa membuatkan hati kita panas, marah dan sebagainya. Okay, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit berkenaan dengan wangian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita masuk kepada yang kedua insya-Allah kita malam ni, iaitulah kita nak sebut tentang cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbicara, bercakap. Cara Nabi kita berbual, cara Nabi kita ini berkomunikasi dengan sesama manusia. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadha walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi. Baik. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bercakap dengan cakap yang laju tanpa putus, seperti lajunya bicara kamu semua. Maksudnya gitu. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi tak cakap macam kamu orang semua, cakap dia ni laju. Letak putus-putus. Nabi bercakap bagaimana? Nabi bercakap, baginda selalu bercakap dengan bikalamin bayyinin faslin, dengan percakapan sebutan jelas dan terperinci, yakni satu persatu. Faslin, satu persatu terperinci. Bukan, tapi satu persatu bukan macam tu. Kami mau pergi masjid, kita beritahu kat bini kita lah, bang nak pergi mana tu? Kami mau pergi masjid. Bila nak habis nak cakap tu jangan ke bini. Kan? Abang ni apa jadi sekarang ni? Semenjak 2-3 minggu pergi masjid ni dah jadi pelik-pelik sangat ni. Kenapa ni? Entah duk tunggu 2-3 kali Jumaat je barangkali. Pasal pelik sangat. Bercakap ayat, dia kata, Ustaz bagi tahu macam tu, Nabi cakap satu-satu. Itulah tuan-tuan, kalau tak mengaji kita jadi macam mana? Kita jadi biol. Pasal baca, Ustaz tak payah mengaji pun tak apa. Ustaz beli buku, beli kitab macam ni. Ustaz balik di rumah duduk baca di rumah. Senang je, Ustaz senang je boleh faham. Sekarang ni bahasa Arab semua sudah diterjemahkan ke bahasa Melayu. Senang nak faham, Ustaz. Itu faham pakai kepala kita sendiri. Tu yang jadi macam tu. Abang nak pergi mana? Abang mau pergi masjid. Tu faham bahasa, faham cara kepala kita sendiri. Bukan macam tu maksudnya yang dihuraikan oleh ulama. Yang diceritakan oleh sahabat. Maksud satu persatu itu jelas bunyi
bunyi percakapan dia. Kami mau pergi masjid malam besok, malam tu ada kuliah, ada ceramah, ada bacaan Yasin. Macam tu lah. Yang maksudnya yang Sayyidah Aisyah sebut yang kamu orang cakap tu macam tu. Kami pergi masjid malam tu ada baca Yasin, baca surah, baca ada tahlil, ada ceramah, ada kuliah. Dia tak putus. Dia tak putus. Dia berterabur. Kami mau kami mau pergi Kuching cuti tu, kami mau pergi jalan-jalan makan angin di Kuching, di Sabah, dia macam-macam. Tu cara kita cakap. Nabi cakap dengan satu persatu, sebiji keluar, didengari oleh sahabat, kata Sayyidah Aisyah, sehingga kan sahabat dapat menghafaz setiap butir bicara Nabi walaupun sekali cakap. Sebab Nabi sebut dengan jelas satu persatu bunyi sebutan. Kami mau pergi masjid malam tu, ada kuliah, ada ceramah, ada bacaan Yasin. Macam tu. Jadi satu persatu keluar, sebiji-sebiji dipahami dengan jelas dan dapat dihafal oleh sahabat-sahabat. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada sikap cakap laju macam tu, sekarang kita tukar balik pasal kita nak ikut cara Nabi. Ustaz, apa kehalnya nak kena cakap pun kena ikut cara Nabi ni? Kenapa cakap cara macam biasa sekarang ni pun kami orang faham bah? Semua orang tahu, orang faham saya cakap. Betul, tetapi kita nak tiru cara Nabi kita cakap dapat pahala, itu je. Orang ni, sahabat ni, kalau dia dah sayang dengan Nabi, semua Nabi buat, semua dia nak tiru, semua nak ikut. Sampai cara Nabi cakap pun dia nak ikut. Dia nak tiru. Kita tak. Kita ini, apa yang kita nak ikut Nabi? Apa yang kita nak tiru Nabi? Yang kita nak ikut Nabi apa dia? Kita sembahyang nak ikut Nabi. Haji, umrah je nak ikut Nabi. Puasa je nak ikut Nabi. Kahwin, nikah kahwin je nak ikut Nabi. Ini yang banyak lagi hak yang Nabi bawa tu tuan-tuan. 63 tahun Nabi hidup atas muka bumi ini. Adakah yang tu saja Nabi tunjuk dengan kita? Tak. Nabi ini seluruhnya, segala kehidupan Nabi itu, itulah yang patut dicontoh. Semua benda. Makan, minum, bicara, berbual, bertemu dengan masyarakat. Semua ikut Nabi. Jangan hanya sembahyang nak ikut Nabi, tapi keluar lepas sembahyang saat lagi, bertumbuk. Sebab tu, ada orang tuan-tuan kita biasa dengar, lepas sembahyang Jumaat bertumbuk di dalam masjid dan luar masjid. Pasal dia kata Islam ni ikut Nabi ni sembahyang je. Lepas keluar masjid, habis sembahyang Jumaat saja bertumbuk mereka di luar. Kan? Sebab kita tak menjadikan keseluruhannya itu adalah Nabi. Ikut Nabi. Maka sebab itu tuan-tuan, ikut segala-galanya, ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana termampu kita ikut, mana-mana mampu kita buat. Okey? Baik. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimah thalathan litu'qala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulangi percakapan baginda 3 kali, sehingga 3 kali supaya difahami oleh orang yang mendengar. Ni pun satu lagi, kalau siapa baca hadis saja, senang je Ustaz, beli buku, beli kitab, baca aja, tak payah mengaji, tak payah dengar huraian daripada para ulama, maka kita ikut kepala kita sendiri lah tu. Nabi itu sentiasa mengulangi perbicaraan, bercakap dengan orang 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Kalau siapa beli buku, baca dengan buku saja tak mengaji, jadi dia cakap semua ada ulang 3 kali. Bini tanya, nak bagaimana bang?
abang nak pergi masjid, abang nak pergi masjid, abang nak pergi masjid. Jadi malam-malam malam tu ada apa di masjid? Malam tu ada kuliah, malam tu ada kuliah, malam tu ada kuliah. Tu yang bini kita apa nama, dia kata apalah suami dia jadi apa dah ni. Pasal kita baca hadis sendiri kan, beli buku baca sendiri, tak mengaji kan, tak dengar huraian para ulama. Jadi ikut kita faham sendiri. Itu yang salah. Maka sebab tu tuan-tuan kena mengaji lah, kena belajar. Jadi jangan siapa-siapa kata tak payahlah pergi masjid, pergi dengar kuliah, pergi dengar ceramah. Buku banyak sekarang ni, beli buku, dengar buku, baca aja. Orang sebab tu orang beli buku, baca buku, dia bukan jadi lurus. Banyaknya kebanyakannya, itu bukan semua. Bukan semua jadi lurus, dia jadi semakin bengkok, terbalik jatuh gaung. Sebab itulah berpandu buku semata-mata, kitab semata-mata. Tiada pemahaman apa yang dijelaskan oleh para ulama dan para sahabat di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi. Baik. Apa maksud Nabi mengulangi 3 kali perkataan itu? Nabi ulang 3 kali itu maksudnya apa? Apabila sesuatu benda yang nak disampaikan itu penting. Maka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, penting kita nak beritahu dengan kawan kita, dengan orang, nak pesan. Ingat kita nak pergi, kita janji nak pergi mancing ni ya. Ingat kita nak pergi mancing pukul 5. Kita nak pergi pukul 5. Ulang 3 kali kat dia. Kalau benda tu penting lah. Kita nak jumpa pukul berapa? Jumpa pukul 8 malam. Ulang beritahu kat dia 3 kali. Bukan bermaksud semua benda kena ulang 3 kali. Tapi kalau orang baca hadis saja, dia tidak ada penjelasan, dia tidak mengikuti penjelasan daripada para ulama, para mereka-mereka yang menafsirkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini salah faham lah. Ujung-ujung seluruh masjid, ahli jemaah masjid keluar sebalik sekali lagi, semua cakap ulang 3 kali di rumah. Buang terbihat. Cukup lagi tiga Jumaat. Sebab dia baca sendiri, tak faham, ataupun baru dengar ustaz cakap sikit, belum dengar terjemahan penjelasan, kita dah balik, kita dah keluar. Dia kata yang ni je ustaz duk cerita senang je, mudah je pun. Jadi dia keluar balik. Lepas tu tak faham. Balik rumah ulang 3 kali cakap dengan bini. Cakap dengan anak pun 3 kali. Tu bapak kau tu apa hal dah jadi macam tu tu. Dia ulang 3 kali. Semua benda dia cakap 3 kali. Bila nak habis cakap? Kan? Jadi sebab itulah kita mengaji. Kena mengaji. Kita tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benda yang penting, yang perlu sangat untuk kita ini beritahu dengan orang, kita penting, benda itu adalah penting kita nak sampaikan, diulang 3 kali. Sunnah Nabi, ulang 3 kali. Macam tu Baik. Itulah apa yang disampaikan, yang disebutkan berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Belum habis masa belum masuk waktu sikit lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam laisa bil jafi wala bil muhin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang keras di dalam kata-kata. Nabi kita tuan-tuan, okey, cuba bagi perhatian baik-baik. Nabi kita bukan orang yang jenis keras dalam berkata-kata. Maksudnya macam mana? Nabi bukan orang yang jenis mulut laser, mulut dia pedih cakap dengan orang, pedih hati bila orang dengar. Nabi bukan kasar percakapan dia, tidak. Nabi seorang yang lembut dan halus bahasa dan percakapan. Sehingga kan apabila dituturkan, orang tak ada satu orang pun yang rasa tersakiti dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak
kita lebih bangga kalau kita ini dikenali orang yang sangat leza mulut. Supaya apa? Supaya kita nak orang anggap kita, hati-hati kau orang jangan main-main dengan dia tu. Kalau dia tu cakap nanti, kalau dia tu nak orang takut dengan kita. Mulut leza. Terkenal dengan mulutnya leza. Bangga kita. Bangga. Kerana orang semua satu penduduk taman ni, semua ni, kenal kita orang jenis mulut leza. Bangga kita. Rupa-rupanya itu menyalahi Nabi kita SAW. Masuk waktu? Ya, baik. Boleh silakan. Saya habiskan yang ini tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, kita habiskan sedikit berkenaan dengan perbicaraan malam ini berkenaan dengan cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercakap, berbicara. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara, baginda tidak
berbicara dengan bahasa ataupun mulut laser ataupun dengan bahasa yang kasar sehingga menyebabkan orang lain terasa hati. Kadang-kadang kita tuan-tuan, kita menyakiti orang dengan tangan, dengan kaki. Tapi tuan-tuan, ada juga kita kadang-kadang menyakiti orang, kadang-kadang tak perasan dengan kata-kata kita, dengan lidah kita, dengan bicara kita. Sebab tu Nabi SAW mengajar kepada kita, berbicaralah dengan bahasa yang lembut, bahasa yang boleh menyenangkan hati orang yang kita berbicara dengan dia. Jangan sampai bahasa kita tu keras. Bahasa kita itu menyakitkan hati orang dengan kerasnya kata-kata kita itu. Jangan kita berbangga lah. Jangan berbangga kita menjadi dalam kampung kita ni, taman perumahan ini, kita ni dikenali orang yang bermulut laser. Sehingga semua orang takut dengan kita. Nak cakap, nak berlawan. Kalau dalam meeting, dalam mesyuarat, kalau dia dah mula cakap, semua orang takut nak lawan cakap. Pasal takut nak beri idea pandangan. Pasal kalau dia dah mula cakap dengan laser, dengan keras, dengan segala-galanya. Jangan macam tu. Itu bukan cara Nabi kita. Nabi kita SAW sentiasa berlemah lembut dalam percakapan, bukan sahaja dalam perbuatan. Bahkan percakapan. Bahkan Nabi SAW, Nabi itu dilantik oleh siapa? Bukan dilantik oleh raja yang di-Pertuan Agong, oleh presiden, tak. Nabi dilantik oleh Allah. Pangkat Nabi itu dilantik oleh Tuhan. Tapi dalam masa-masa ketika-ketika yang tertentu, Nabi juga sebagai, aku juga sebagai bashar, sebagai manusia biasa. Maka Nabi juga menerima pandangan, Nabi juga menerima idea daripada orang lain, termasuk maksudnya sahabat-sahabat. Dalam peperangan, perbincangan berkenaan dengan peperangan, strategi dan sebagainya, Nabi juga mendengar penerangan, idea, pandangan daripada sahabat. Nabi tak, aku Nabi, kau orang siapa? Kau orang tu tak dilantik apa-apa pun, tak ada siapa lantik. Aku ni Tuhan yang lantik aku. Aku Nabi. Kau orang semua dengar cakap aku. Semua aku kata betul. Tak. Nabi juga mengikut pandangan sahabat-sahabat. Dalam masa-masa tertentu, kata Nabi, aku juga manusia biasa. Jadi, aku juga mendengar bicara, idea, pandangan daripada orang lain. Dalam bab apa? Dalam bab contoh berkenaan dengan bagaimana cara untuk menyatukan, kawinkan bunga kurma, nak supaya menjadi pokok kurma tu jadi lebat buah dia. Nabi tak hanya pakai idea dia seorang. Nabi juga tidak hanya suruh ikut dia seorang, tidak. Nabi dengar pandangan semua orang. Ada ketika Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu semua mengetahui tentang hal-hal dunia kamu. Jadi kau pakar dalam bab cara nak bagi lebat buah sawit. Kau nak bagi lebat akar. Kau nak bagi batang dia besar. Kau nak bagi daun dia segar. Kau masing-masing pandai dan ada idea, ada cara sendiri. Maka kita mendengar idea dan pandangan orang lain. Jangan semua kita seorang je yang tahu. Bab apa? Bab sawit nak bagi buah lebat. Kamik, tengok macam kamik. Kamik buat macam mana sawit kamik? Kami beli itu, pakai ini, campur baja tu, campur baja ni, jadi buah jadi besar, buah jadi lebat. Tapi tengok-tengok orang lain juga jual sawit banyak. Dia kadang-kadang tak jual sawit pasal apa? Pasal buah tak jadi. Tapi dia cerita dengan orang di kedai kopi, dia paling bagus sekali. Dia yang paling pandai sekali kalau bab sawit. Kalau bab repair motor, motor rosak, enjin rosak, sport kit motor pecah, rosak dan sebagainya, dia yang paling pandai dan bijak sekali. Tapi motor duduk macam tu juga. Kan? Maka sebab itu tuan-tuan, kita menerima
mendengar pandangan dan bicara orang lain. Jangan kita seorang betul. Dalam mesyuarat, dalam meeting, kalau siapa-siapa nak membetulkan hanya pandangan dia seorang, dia menyalahi Nabi SAW. Sunnah Nabi. Karena Nabi mendengar pandangan semua orang. Dan Nabi mengambil siapa saja yang memberi idea dan pandangan yang bagus, Nabi terima. Bukan hanya Nabi, betul aku seorang je. Siapa-siapa ketua, siapa-siapa jadi pengurusi, siapa-siapa jadi apa sajalah. Tuan KK ke tuan apa saja tak kira. Contoh saja tidak kepada siapa-siapa. Mana dalam mesyuarat hendaklah dia juga mendengar pandangan, idea daripada orang lain. Kerana itulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita seorang saja yang tahu yang betul dan sebagainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah cara berbicara Nabi. Kita ingat berbicara Nabi itu yang macam tadi je, cakap satu persatu, terperinci, jelas, sebiji-sebiji. Tak, cara Nabi bercakap berbagai-bagai. Termasuk apa? Nabi menerima idea, pandangan orang lain. Itu cara Nabi bercakap. Cara Nabi berkomunikasi dengan manusia. Dan Nabi SAW juga tidak menghina. Nabi SAW yu'azzimun ni'mata wa in daqqat. Nabi SAW mensyukuri dan menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Nabi mensyukuri nikmat, maksudnya macam mana? Dia tak menghina, mengeji. Contohnya makan, minuman dan sebagainya. Makanan yang dihidang kepada kita. Makan, ada orang dia ambil kuih sebiji, masuk dalam mulut, kunyah sikit, pop, tikam. Dia kata apa orang ni? Pandai pula kuih kasih pandai. Gula pun si ada. Kopi pun tak ada manis. Kan? Roti tak ada garam. Semua tak ada. Kan? Komplain semua. Nabi SAW apabila menyukai sesuatu, makan. Bila tak suka sesuatu, tinggalkan. Tak kata apa-apa. Kita, apa orang ni olah mi goreng pun si pandai. Nasi goreng pun tawa, tak ada garam. Tak ada itu, tak ada ini. Tak masuk Ajinomoto. Apa lagi? Macam-macam lah. Semua kita komplain tentang makanan yang dia buat, yang dia hidangkan kepada kita. Jadi Nabi SAW tidak mengeji makanan. Tak sedap, tak bagus, tak elok, tak cantik. Nabi tidak mengeji makanan dengan mulut Nabi. Itu cara Nabi menjaga perbicaraan Nabi SAW. Tidak mengutuk makanan. Itu Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW memuji Nabi SAW juga memuji kepada makanan. Maksudnya memuji pada memuji kepada yang membuat makanan, yang memasak itulah. Kalau kita suka tuan-tuan, boleh kita memuji dia. Oh, Masya Allah, bagus betul. Pandai kita pula, pandai kita masak. Nyaman, sedap, cantik, kacak. Puji dia. Tu isteri-isteri kita masak tu kan. Hidup dengan isteri kita 50 tahun dah. Dia masak dengan kita, sikit pun tak pernah puji dia. Pujilah. Kalau dia masak nyaman, sedap, puji. Tapi kalau dia masak tak nyaman, jangan pula tikam pinggan tu, mangkuk tu. Okey, makanlah juga. Okey. Tapi sunnahnya, bila sedap makanan itu, boleh memuji dengan siapa? Dengan yang membuat makanan itu. Hakikat, walaupun hakikatnya yang menjadikannya Allah Ta'ala. Yang menyedapkan itu Allah Ta'ala. Yang beri jadi cantik makanan tu, kuih itu Allah Ta'ala. Tapi kita puji, tanda puji kepada manusia itu tanda puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Tuan yang sebenar yang buat makanan tu. Puji, makan dia sedap. Tapi tak payahlah nanti tuan-tuan pergi makan di kedai, panggil siapa masak, puji semua. Kesian dia tu, dia nak masak. Dia tengah duk ketuk-ketuk
apa nama kuali kita panggil ni customer panggil di luar sana, pelanggan panggil pasal apa? Nak puji je. Si perlulah. Pujilah di rumah tu bini kita. Puji siapa lagi? Yang hidang, yang bawa makanan, jiran yang beri makanan kepada kita. Masya-Allah, subhanallah. Sedap, nyaman kita pula, pandai kita pula. Alhamdulillah. Pujilah. Itu cara adabnya. Okey, tetapi Nabi juga sallallahu alaihi wasallam tidak memuji berlebihan. Maksud muji berlebihan ni maksudnya muji ada sebab-sebab tertentu. Maksudnya puji dengan tujuan supaya diberi lebih lagi, ditambah lagi, ya tidak begitu. puji ada makna tu, bukan gitu. Nak diskaun. Puji supaya dapat diskaun, tidak. Okey, pandai tuan-tuan nak dapat diskaun, pandai-pandailah kita tuan-tuan cakap. Tapi maksudnya puji dengan tujuan supaya orang tu beri lebih kepada dia seorang. Itu tidak begitu. Maksud yang dibolehkan tadi pujilah makanan nyaman, sedap. Pujilah orang yang buat makanan pandai, kita pula bagus. Itu merupakan kesunahan adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan, wallahu alam. Kita habis di situ, Mudah-mudahan dapat pengetahuan kepada kita semua. Inilah cara Nabi kita. Inilah yang diajar Nabi kita. Inilah yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ingatlah, jangan hanya hidup ini kita ikut tiru sunnah Nabi, sembahyang je, puasa saja, haji umrah saja, nikah kahwin saja. Tidak. Seluruhnya, segalanya, termasuk Nabi cakap, cara Nabi berbicara, cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi memegang minuman dan makanan dan sebagainya. Semua kita ikut Nabi. Yang mana dapat kita contohi, kita ambil, jadikan sebagai pedoman kita, sebagai pengajaran kepada kita, kita gunakan sebagai mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang yang mengikuti sunnah Rasul kana ma'i fil jannah insya-Allah, kata Nabi. Orang yang menghidupkan, yang mengikuti sunnah aku, dia itu akan bersama dengan aku di syurga nanti insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.